Selamat datang ke Manual Teknikal dan Panduan Pentadbiran Mental Health Recovery Measure atau ringkasnya MHRM. Instrumen ini merupakan alat penting dalam menilai proses pemulihan individu yang mengalami cabaran kesihatan mental. MHRM dibangunkan oleh Young and Balogh pada tahun 2003. Ia merupakan laporan kendiri 30 item yang berteraskan teori bahawa pemulihan bukan sekadar ketiadaan simptom tetapi satu proses perubahan peribadi. Terdapat 4 tiang utama dalam konsep iaitu harapan, pemerkasaan, penghormatan dan tanggungjawab. Instrumen ini mengukur pemulihan melalui 8 subskala kritikal iaitu keupayaan mengatasi kebuntuan, pemerkasaan diri, pendefinisian semula identiti, kefungsian asas harian, kesejahteraan emosi, potensi baru, aspek kerohanian dan penglibatan dalam advokasi diri. Dari segi pentadbiran, sasaran utama adalah kepada golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Instrumen ini sangat mesra pengguna, ia hanya mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit untuk dilengkapkan. Ia sesuai digunakan di pelbagai setting seperti klinik kesihatan mental, pusat komuniti maupun dalam bidang penyelidikan. Penskoran MHRM adalah sangat mudah kerana tiada item yang perlu dikira secara songsang. Jumlah skor keseluruhan adalah antara 0 hingga 120. Secara ringkasnya, 0 hingga 40 adalah di tahap yang rendah, 41 hingga 80 di tahap sederhana dan 81 hingga 120 menunjukkan tahap pemulihan yang tinggi dan positif. Instrumen ini sangat sensitif terhadap kemajuan pesakit selepas intervensi dilakukan. Sebagai kesimpulan, MHRM adalah alat yang sangat praktikal untuk pemantauan rutin klinikal dan transformasi sistem penjagaan kesihatan mental. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih.